Kau mengemis dekat sini ke? Nak hidup senang di Amerika? Nak aku kahwin dengan kau? Suara penghinaan yang bergema di hadapan sebuah pusat beli belah mewah di tengah-tengah Los Angeles itu serta-merta menarik perhatian orang ramai. Seorang wanita berambut perang yang seluruh tubuhnya dihiasi dengan sut baldu juicy couture dan badak bernilai $400 menuding jari ke arah seorang lelaki dari Malaysia yang sedang duduk di bangku sambil menikmati sandwich kedai serbaneka, lalu ketawa terbahak-bahak bersama rakan-rakannya. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, dari sebalik jeriji besi penjara yang sejuk, kata-kata yang sama sekali berbeza terpacul dari mulutnya. "Macam mana? Awak boleh ada di sini?" Suara Hannah bergetar melihat lelaki berkot kemas yang muncul di hadapannya ketika dia sedang dalam keadaan putus asa mengenakan pakaian banduan. Lelaki yang dihina sebagai pengemis beberapa minggu lalu itu kini berdiri di hadapannya sebagai satu-satunya orang yang mungkin menjadi harapan terakhirnya. Jika anda ingin tahu kisah menakjubkan yang pernah disiarkan di LA Times ini, teruskan membaca. Oktober 2001. Kesan daripada ledakan gelembung.com masih terasa. Los Angeles dibanjiri oleh mereka yang kehilangan pekerjaan. Walaupun indeks Nasdaq telah menjunam dari 5,000 mata kepada 2,000 mata, pusat beli belah mewah di Beverly Hills masih sarat dengan barangan berjenama. Orang ramai masih sanggup beratur untuk membayar, $3,050 untuk secawan venti latte di Starbucks dan kemeja polo berharga $60 di kedai Abercrombie, Fitch laris dijual. Ekonomi negara goyah, tetapi perbelanjaan golongan kaya tidak pernah berhenti. Pada hari itu juga, seorang lelaki duduk diam di bangku berhampiran pintu masuk pusat beli belah. Rizal bin Rahman, 31 tahun. Dia perlahan-lahan menikmati sandwich berharga $2 yang dibelinya di 7,11 sambil memerhati orang yang lalu lalang. Walaupun hanya memakai seluar kapas lusuh dan kemeja yang pudar warnanya, renungan matanya lebih tajam dan mendalam daripada yang disangka. Kadang-kadang dia mengangguk mendengar perbualan ahli perniagaan yang lalu atau meneliti tajuk utama Wall Street Journal mempamerkan sesuatu yang luar biasa. Di pergelangan tangan Rizal terdapat kesan pudar jam tangan Rolex, Daytona berharga $30,000 yang pernah menghiasi pergelangan tangannya setahun lalu sudah lama digadaikan. Namun, dia tidak cuba menyembunyikan kesan itu. Malah, ia menjadi peringatan tentang siapa dirinya suatu ketika dahulu. Saham Enron jatuh lagi. Nampaknya dah betul-betul berakhir. Mendengar keluhan seorang lelaki berkot yang lalu, bibir Rizal mengukir senyuman sinis. Dia sudah menjangkakan penipuan perakaunan Enron sejak 6 bulan lalu. Bagi seorang yang pernah menguruskan berbilion dolar di Wall Street dan digelar Harimau Kewangan Asia, tanda-tanda seperti ini jelas kelihatan. Menyembunyikan hutang melalui entiti tujuan khas, menggelembungkan nilai saluran paip gas, penyalahgunaan teknik perakaunan mark-to-market, semuanya berlaku seperti yang dijangkakannya. Rizal makan sandwichnya sambil mengimbau kenangan lalu. Hanya 2 tahun lalu, dia adalah naib Presiden Bahagian Pelaburan Asia di Goldman Sachs. Selepas lulus sebagai pelajar terbaik dari Fakulti Perniagaan Universiti Malaya, dia melanjutkan pelajaran ke Harvard untuk MBA dan terus menjejakkan kaki ke Wall Street menjadi bintang yang bersinar dalam industri pelaburan. Kehebatannya dalam mencari permata tersembunyi di pasaran Asia dianggap seperti anugerah dewa. Kalau Tuan Rizal dah pilih, pasti untung besar, begitulah kata-kata yang tersebar di kalangan rakan sekerjanya. Malah, sebuah syarikat semikonduktor di Taiwan yang ditemuinya menyaksikan harga sahamnya melonjak 15 kali ganda dalam masa 3 tahun dan sebuah syarikat logistik kecil di Singapura berkembang menjadi syarikat terbesar di Asia Tenggara. Pulangan portfolionya melebihi purata 40% setahun dan di Wall Street dia digelar orang timur bertangan emas. Tetapi segala kegemilangan itu runtuh dalam sekelip mata pada Mac 2000. Ketika Nasdaq mencapai kemuncaknya dan mula jatuh, Rizal masih melabur sepenuhnya dalam saham teknologi. Dia percaya pada potensi pertumbuhan tanpa had syarikat.com. Walaupun syarikat seperti Pets.com, Webvan dan eToys jatuh satu persatu, dia terus membeli saham pada harga rendah. Ini hanya pembetulan sementara. Revolusi internet tidak dapat dihalang. Ketika itu, Rizal masih sangat yakin. Namun, pasaran sama sekali tidak mengikut jangkaannya. Dalam masa sebulan, dana, 5 bilion yang diuruskannya menyusut kepada $300 juta dan pelabur berpusu-pusu menarik balik dana mereka. Goldman Sachs tidak lagi dapat melindunginya. Rizal, saya minta maaf.
Tapi dari segi syarikat, tanpa menunggu bosnya menghabiskan kata-kata, Rizal menyerahkan surat peletakan jawatannya. Maruahnya tidak mengizinkan. Namun dari saat itu kejatuhannya semakin laju. Wall Street mula menggelarnya sebagai mangsa terbesar gelembung.com dan tiada firma pelaburan yang mahu menerimanya. Penthouse di Upper East Side, Manhattan disita dengan cepat. Apabila berpindah dari apartmen mewah dengan sewa $8,000 sebulan ke sebuah bilik kecil di Brooklyn dengan sewa $800, Rizal buat pertama kalinya merasai keputusasaan. Mercedes-Benz miliknya dijual dengan harga murah kepada penjual kereta terpakai dan berpuluh-puluh sut Armani dihantar ke kedai barangan terpakai. Tetapi kejutan yang paling besar adalah sesuatu yang lain. Pandangan penuh kekecewaan daripada orang-orang yang mempercayainya dan menyerahkan wang peribadi mereka. Dana pembinaan masjid sebanyak 1 juta yang diamanahkan oleh imam kampungnya, simpanan pendidikan anak-anak sebanyak 100,000 daripada Pak Cik Lim yang mengusahakan kedai runcit dan dana persaraan sebanyak 50,000 milik Makcik Kiah yang menjual nasi lemak semuanya lenyap dalam sekelip mata. Rizal, macam mana awak boleh buat macam ni? Kami percayakan awak. Setiap kali mendengar rintihan mereka, hati Rizal bagai ditusuk sembilu. Kehilangan kepercayaan orang ramai lebih menyakitkan daripada kehilangan wang. Disebabkan itu, Rizal meninggalkan New York dan menuju ke barat. Dia tidak tahan lagi dengan pandangan orang yang dikenalinya. Sudah 8 bulan dia berada di Los Angeles. Pada mulanya, dia membawa resume ke sana-sini. Tetapi khabar angin dari Wall Street sudah tersebar luas. Tiada syarikat yang berani mempercayainya dengan tugas penting. Akhirnya Rizal berputus asa untuk mencari pekerjaan dan memutuskan untuk mencari jalan lain. Selepas makan tengah hari, Rizal berjalan ke telefon awam berdekatan. Walaupun telefon lipat Motorola sudah menjadi popular, baginya ia masih satu kemewahan. Dia mengeluarkan beberapa keping shilling dari poketnya dan mendail nombor ibunya di Malaysia. Kerana perbezaan waktu, di sana masih awal pagi, tetapi ibunya sentiasa menantikan panggilannya. Mak, ini Rizal. Ya Rizal, sihat. Walaupun dalam perbualan yang singkat, suaranya penuh kelembutan. Dia tidak akan sekali-kali memberitahu ibunya tentang keadaannya yang sebenar. Bagaimana mungkin dia memberitahu ibunya bahawa dari seorang naib Presiden Goldman Sachs, dia telah menjadi papa kedana dalam sekelip mata. Kisah dihalau dari penthouse mewah di Manhattan ke sebuah bilik sempit. Di kampung, ibunya pasti masih berbangga dengannya sebagai anak yang berjaya. Kerja macam mana? Jangan paksa diri sangat. Suara ibunya yang penuh kerisauan membuatkan hati Rizal sebab fakta bahawa dia masih membuatkan ibunya risau walaupun sudah dewasa amat menyeksakannya. Namun, dia tetap cuba menceriakan suaranya. Ya, Mak. Semuanya baik. Ada projek baru sedang berjalan. Nanti Rizal sampaikan berita baik. Ia satu penipuan, tetapi bukan penipuan sepenuhnya. Rizal benar-benar mempunyai rancangan. Cuma dia kekurangan dana dan peluang untuk melaksanakannya. Selepas meletakkan telefon, Rizal kembali ke bangku untuk menghabiskan masanya. Dia mempunyai rutin yang jelas. Pada waktu pagi, dia akan membaca pelbagai akhbar ekonomi dan selepas makan tengah hari, dia akan mendengar dengan teliti perbualan ahli korporat yang lalu lalang di pusat beli belah. Dari luar, dia kelihatan seperti hanya membuang masa, tetapi sebenarnya ia adalah pengumpulan maklumat yang teliti. Tak tahu macam mana dengan laporan suku tahunan akan datang. Dengar cerita WorldCom pun ada masalah. Mendengar perbualan dua lelaki yang lalu, Rizal membuat pengiraan pantas di dalam kepalanya. Skala penipuan perakaunan WorldCom, kesannya dan bagaimana ia akan mempengaruhi syarikat telekomunikasi lain, semuanya berada dalam jangkaannya. Pada sebelah petang, dia akan ke perpustakaan awam berdekatan untuk menganalisis pasaran saham menggunakan internet percuma. Duduk di hadapan komputer usang melayari laman web Yahoo Finance dan Bloomberg untuk menganalisis data pasaran, Rizal seolah-olah melihat dirinya pada masa lalu. Walaupun tiada wang untuk dilaburkan, aliran pasaran masih tergambar jelas di dalam mindanya. Tengok tu, lelaki Asia pelik tu lagi. Walaupun terdengar gelak ketawa dari jauh, Rizal tidak mempedulikannya. Dia sudah biasa dengan perkara itu. Pandangan yang menilai orang dari luaran, pandangan simpati dan kadang-kadang penghinaan yang terang-terangan. Tetapi dia tahu, nilai sebenar datang dari dalam, bukan dari penampilan. Dan dia tahu dia masih mempunyai sesuatu yang boleh menggegarkan dunia. Sebenarnya, Rizal sudah mempunyai beberapa rancangan. Pertama, memanfaatkan perubahan dalam pasaran hartanah. Dia sudah mengesan pembentukan gelembung hartanah akibat dasar penurunan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan.
Kedua, penyusunan semula pasaran tenaga. Selepas skandal Enron, wujud kekosongan besar dalam pasaran dagangan tenaga dan dia melihat peluang untuk mengisinya. Tetapi rancangan yang paling penting adalah sesuatu yang lain, iaitu membalas dendam terhadap pihak yang telah memusnahkannya. Kejatuhannya dari Wall Street bukan sekadar kegagalan pasaran. Jelas sekali seseorang telah sengaja menyingkirkannya dan dalam proses itu, pelabur yang tidak bersalah turut menjadi mangsa. Rizal duduk di bangku sambil memandang ke langit. Cahaya matahari petang Los Angeles masih hangat, tetapi di dalam hatinya terdapat keazaman yang dingin. Tekad untuk suatu hari nanti mendedahkan kebenaran dan mendapatkan semula semua yang telah hilang membara di dalam dirinya. Ketika senja menjelang dan Rizal bangun sambil menyandang beg galasnya yang usang, ada keanggunan yang aneh pada susuk tubuhnya. Walaupun keadaannya menyedihkan, bahunya tetap tegap dan langkahnya penuh keyakinan. Dia kelihatan seperti seekor singa yang sedang menyimpan tenaga, bersedia untuk bangkit semula suatu hari nanti. Dalam perjalanan pulang ke bilik sewanya, dia singgah di kedai serbaneka untuk membeli mi segera dan susu. Ia sudah cukup untuk makan malam. Hanya setahun yang lalu, dia biasa membelanjakan $100 untuk makan tengah hari, tetapi kini dia belajar bahawa dia boleh bertahan dengan hanya $3 sehari. Satu lagi pengajaran yang diajar oleh kemiskinan. Namun tanpa Rizal sedari, seseorang sedang memerhatikannya dengan teliti. Dari kafe di tingkat 2 pusat beli belah, ada sepasang mata yang memerhati setiap gerak-gerinya. Orang yang memerhatikan Rizal dari Starbucks di tingkat 2 pusat beli belah itu ialah Hannah Williams. Berusia 27 tahun, dia adalah salah seorang wanita tercantik di kawasan itu, dengan rambut perangnya digayakan sempurna dan memakai sut baldu berwarna merah jambu dari Juicy Couture. Di kakinya, bad arc berharga $399 berkilauan dan jam tangan Cartier di pergelangan tangannya menunjukkan statusnya. Sebagai anak tunggal dan pewaris Williams Group, Hannah merasakan seluruh dunia berada di bawah telapak kakinya. Menjijikkan kan apa yang dia buat duduk di situ setiap hari. Suara Hannah dipenuhi dengan kebencian yang terang-terangan. Rakan-rakannya di sebelahnya mengangguk dan ketawa kecil. Bagi mereka, orang seperti Rizal hanyalah halangan yang merosakkan pemandangan. Orang asing yang tidak layak berada di pusat beli belah mewah ini, penceroboh yang berani memasuki dunia mereka. Kenapa orang macam tu ada di sini? Pengawal tak buat kerja ke? Kata Brittany, rakan Hannah, dengan nada jengkel. Dia juga berasal dari keluarga kelas atasan dan tidak pernah bergaul dengan orang miskin sepanjang hidupnya. Bagi mereka, kewujudan seperti Rizal adalah seperti makhluk asing dari dunia lain. Hannah menghirup Fenty Caramel Macchiato sambil terus memerhatikan Rizal. Sebenarnya dia telah melihat Rizal beberapa kali sejak beberapa minggu lalu. Sentiasa duduk di tempat yang sama, makan makanan murah, membaca surat khabar dan memerhati orang yang lalu lalang. Tingkah lakunya itu entah bagaimana mengganggunya. Dia tertanya-tanya apa yang dilakukan oleh orang seperti itu di kawasan mahal ini. "Kak, lelaki tu pelik betul lah. Setiap hari pakai baju yang sama," bisik Jessica yang paling muda sambil menunjuk ke arah Rizal. Namun, Hannah sedang memikirkan sesuatu yang lain. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeza pada pandangan mata lelaki itu. Jelas sekali, di sebalik pakaiannya yang compang camping, ada sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, telefon lipat Motorola Hannah berbunyi. Pemanggilnya ialah Brad Hunter, anak pengerusi Hunter Investments dan teman lelakinya. Brad, 28 tahun, adalah tipikal lelaki dari keluarga bangsawan Pantai Timur, gemar memakai kemeja polo Abercrombie dan seluar khaki. "Hannah, kau di mana? Ada perkara penting nak bincang." Suara Brad kedengaran tegang, tidak seperti biasa. Hannah teragak-agak seketika sebelum memberi isyarat kepada rakan-rakannya untuk pergi dahulu. Dia dapat merasakan ia adalah perbualan yang penting. 20 minit kemudian, Brad muncul di kafe tempat Hannah berada. Tidak seperti penampilannya yang santai seperti biasa. Dia kelihatan gelisah. Dia duduk di sebelah Hannah, melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. "Hannah, syarikat ayah aku sedang uruskan satu perjanjian besar. Ia berkaitan dengan syarikat ayah kau." Wajah Hannah menjadi serius mendengar penjelasan Brad. Hunter Investments mahu mengambil alih sebahagian daripada unit perniagaan Williams Group. Namun, dalam proses itu mereka memerlukan beberapa maklumat. "Jadi, apa yang aku perlu buat?" Brad teragak-agak sejenak mendengar soalan Hannah. Apa yang dimintanya bukanlah sesuatu yang mudah. Dia mahu Hannah mengakses maklumat dalaman syarikat ayahnya dan mendapatkan beberapa fail. Ini cuma urusan perniagaan. Ia akan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Kau pun tahu betapa pentingnya hubungan kita.
Kata-kata Brad terselit tekanan yang licik. Ia adalah ugutan yang dibalut dengan nama cinta. Hannah menyangka dia mencintai Brad, tetapi sebenarnya dia hanya dipergunakan. Brad, benda macam ni. Hannah, kalau kita nak kahwin, kedua-dua ibu bapa kita kena setuju kan? Kalau urusan ni berjaya, ayah aku akan lebih memandang tinggi keluarga kau. Brad memujuk Hannah dengan umpan perkahwinan yang manis. Bagi Hannah, yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, perkahwinan dengan Brad terasa seperti matlamat terpenting dalam hidupnya. Selepas berfikir panjang, dia akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi ia tak berbahaya kan? Sudah tentu tidak, cuma salin beberapa fail dan bawa pada aku. Tak ada siapa akan tahu. Brad cuba meyakinkannya, tetapi matanya bersinar dengan penuh perhitungan. Dia sudah merancang untuk menarik Hannah sepenuhnya ke dalam rancangannya. Selepas perbualan itu, perasaan Hannah bercampur baur. Walaupun dia berfikir ia adalah untuk orang yang dicintainya, ada rasa bimbang di sudut hatinya. Dia memandang keluar tingkap dan ternampak Rizal masih duduk di bangku. Menjijikkan betul, Hannah mengomel tanpa sedar. Dia merasa seolah-olah Rizal dapat melihat kegelisahannya yang membuatnya semakin tidak selesa. Dia tiba-tiba bangun dan meninggalkan kafe. Apabila Hannah turun ke tingkat bawah pusat beli belah, Rizal masih duduk di tempat yang sama. Dengan beg galas usang di sebelahnya, dia sedang menulis sesuatu. Hannah lalu di hadapan Rizal bersama rakan-rakannya dan sengaja bercakap dengan kuat. Ada pengemis di sini? Menyemak betul. Rakan-rakannya turut ketawa, tetapi Rizal langsung tidak mengangkat kepala. Malah, dia kelihatan lebih fokus menulis sesuatu. Tingkah lakunya itu membuatkan Hannah semakin marah. Hei, kau buat apa di sini? Tempat macam ni bukan untuk kau. Suara Hannah dipenuhi dengan penghinaan yang terang-terangan. Namun, Rizal masih tidak memberi respons. Seolah-olah dia mengabaikan kewujudan Hannah. Kau tak dengar ke aku cakap? Apabila Hannah menjerit lebih kuat, Rizal akhirnya mengangkat kepalanya. Saat mata mereka bertemu, Hannah terkejut. Pandangan matanya sama sekali berbeza daripada yang dijangkakannya. Bukan pandangan yang tunduk atau takut, sebaliknya tenang dan mendalam. Maafkan saya. Adakah saya mengganggu? Jawapan sopan Rizal membuatkan Hannah semakin berang. Dia merasa seolah-olah dia pula yang kelihatan tidak beradab. Mengganggu? Kau ada di sini pun dah mengganggu. Menggemis apa dekat sini? Nak aku kahwin dengan kau ke? Kata-kata penghinaan Hannah membuatkan orang sekeliling mula menjeling. Namun, Rizal tetap tenang. Dia perlahan-lahan bangun dari tempat duduknya dan menyandang beg galasnya. Maaf atas gangguan ini. Selepas meninggalkan sepatah kata, Rizal berlalu pergi. Hannah merasa hampa yang aneh. Rasa seperti tidak menang sepenuhnya. Malah, dia merasa seolah-olah dia yang telah kehilangan maruah. Kak, padan muka dia. Orang macam tu memang kena ajar. Rakan-rakannya bertepuk tangan tetapi hati Hannah bercampur baur. Pandangan terakhir, Rizal terus bermain di fikirannya. Jelas sekali dia yang menang. Tetapi kenapa dia merasa begini? Malam itu, Hannah menyelinap masuk ke pejabat ayahnya dan mula mencari fail yang diminta oleh Brad. Ia adalah laporan prestasi suku tahunan dan rancangan pelaburan masa depan Williams Group. Dari luar, ia kelihatan seperti dokumen perniagaan biasa, tetapi bagi syarikat pesaing, ia adalah maklumat yang sangat penting. Semasa menyalin fail ke dalam pemacu USB, jantung Hannah berdebar kencang. Ini kali pertama dia melakukan perkara sebegini, jadi dia merasa gementar dan juga rasa bersalah kerana melakukan sesuatu yang salah. Tetapi dia memujuk dirinya bahawa ia adalah demi masa depannya bersama Brad. Hannah, suara ayahnya yang tiba-tiba kedengaran membuatkan Hannah terkejut. Dia cepat-cepat menyembunyikan USB itu dan berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Ayah, kenapa belum tidur lagi? Kamu pula kenapa ada di sini? Buat apa di pejabat waktu macam ni? Pandangan curiga ayahnya membuatkan Hannah panik. Namun kerana sudah biasa berlakon sepanjang hidupnya, dia dapat berbohong dengan lancar. Oh, Hannah perlukan bahan rujukan pengurusan untuk tugasan kolej. Dalam rak buku ayah kan banyak buku yang bagus. Ayahnya memandang Hannah seketika sebelum mengangguk. Dia tiada sebab untuk mencurigai anak perempuannya. Baiklah, tapi jangan berjaga sampai lewat malam. Kesihatan lebih utama. Selepas ayahnya keluar, Hannah menarik nafas lega. Nasib baik tidak tertangkap. Tetapi dia merasakan jika perkara ini berterusan, suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Namun, dia sudah terlanjur melangkah. Keesokan harinya, Hannah bertemu Brad dan menyerahkan USB itu. Brad tersenyum puas dan mencium pipi Hannah. Terima kasih Hannah. Selepas urusan ini selesai, kita pasti akan dapat berkahwin.
Tetapi Hannah tidak tahu. Brad merancang untuk menggunakan fail-fail itu untuk urus niaga haram menggunakan maklumat dalaman. Dan dia merancang untuk meletakkan semua kesalahan ke atas Hannah. Hannah yang naif, buta kerana cinta, tidak menyedari bahawa dia sedang terjerumus ke dalam perangkap besar. Dan pada ketika itu, dari jauh, ada sepasang mata lain yang memerhatikan keseluruhan situasi. Lelaki yang sama yang dihina oleh Hannah semalam. Rizal. Matanya yang kebetulan menyaksikan adegan itu bersinar dengan cahaya yang aneh. 3 minggu telah berlalu sejak Hannah menyerahkan USB kepada Brad. Sepanjang masa itu, Hannah menjalani kehidupannya seperti biasa. Setiap pagi dia menghadiri kelas yoga, pada sebelah petang dia membeli belah dengan rakan-rakannya dan pada waktu malam dia makan malam di restoran mewah bersama Brad. Semuanya kelihatan sempurna, namun tanpa pengetahuannya. Dalam kegelapan, satu jaringan siasatan besar sedang mengetat di sekelilingnya. Penyiasat dari Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, SEC, telah menjejaki corak urus niaga yang mencurigakan di Hunter Investments selama beberapa bulan. Selepas skandal Enron dan WorldCom, siasatan pihak berkuasa kewangan menjadi lebih ketat, terutamanya urus niaga saham yang mencurigakan yang dibuat sejurus sebelum penggabungan dan pengambilalihan besar, semuanya berada di bawah pengawasan rapi. Terdapat jejak yang jelas penggunaan maklumat dalaman dalam urus niaga yang berkaitan dengan Williams Group. Laporan Ketua Pasukan Siasatan menyenaraikan bukti-bukti konkret. Urus niaga yang dijalankan oleh Brad berdasarkan maklumat yang diterima daripada Hannah dan jejak digital yang ditinggalkan dalam proses itu semuanya dijejaki dengan sempurna. Pagi itu juga, Hannah berada di spa mewah di Beverly Hills seperti biasa. Sambil menerima urutan seluruh badan, dia merancang percutian ke Napa Valley bersama Brad minggu depan. Brad telah memberi bayangan bahawa dia akan melamarnya secara rasmi di sana. Hannah sudah pun memilih gaun pengantin di dalam kepalanya. Anda nampak sangat gembira, Puan. Wajah anda sangat berseri. Kata-kata tukang urut itu membuatkan Hannah tersenyum. Dia memang sangat gembira. Berkahwin dengan lelaki yang dicintainya dan perniagaan ayahnya berjalan lancar. Semuanya berjalan seperti yang diimpikannya. Selepas keluar dari spa, Hannah menuju ke Rodeo Drive untuk bertemu rakan-rakannya. Hari ini mereka merancang untuk melihat gaun terbaru dari Vera Wang. Mana tahu, mungkin sesuai untuk majlis perkahwinannya. Hannah memegang steering Ferrari convertible miliknya sambil memasang muzik dengan gembira. Namun, saat dia tiba di tempat letak kereta pusat beli belah, dunia Hannah berubah sepenuhnya. 3 buah SUV hitam mengepung keretanya dan lelaki-lelaki berkot keluar serentak. Di dada masing-masing, lencana FBI berkilauan. Hannah Williams? Suara penyiasat itu dingin dan tegas. Hannah tidak dapat memahami apa yang sedang berlaku. Rasanya seperti menonton babak dalam filem. Ya, saya. Ada apa ya? Anda ditahan atas tuduhan melanggar Akta Bursa Sekuriti. Anda berhak untuk berdiam diri. Semasa penyiasat membacakan hak Miranda, fikiran Hannah menjadi kosong. Ditahan? Akta Bursa Sekuriti. Dia langsung tidak faham apa yang dimaksudkan. Para pembeli belah di sekeliling mula mengeluarkan telefon bimbit mereka dan mengambil gambar. Buat pertama kalinya, Hannah merasai ketakutan yang sebenar. Tunggu sekejap, ini pasti salah faham. Apa salah saya? Walaupun Hannah merayu, para penyiasat tetap tenang. Mereka dengan tenang menggari tangannya dan membawanya ke dalam SUV. Perkara terakhir yang dilihat Hannah ialah pandangan berpuluh-puluh mata yang memandangnya dan kilauan lampu kamera. Dibawa ke pejabat FBI Los Angeles, Hannah ditinggalkan sendirian di dalam bilik soal siasat yang sejuk. Di bawah cahaya lampu pendar fluor, hanya ada meja dan kerusi logam serta cermin di dinding. Hannah cuba menghubungi Brad dengan tangan yang menggeletar, tetapi telefon bimbitnya telah dirampas. Tolong jelaskan apa yang berlaku. Hannah mengetuk pintu dan menjerit, tetapi tiada siapa yang menjawab. Masa berlalu begitu sahaja. Hannah tidak lagi peduli suk juisi kuturanya renyuk. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dilayan sebegini. Selepas 2 jam, seorang penyiasat masuk. Dia meletakkan fail tebal di atas meja dan memandang Hannah. Cik Williams, kami telah mengesahkan bahawa bulan lepas anda telah mendapatkan maklumat sulit syarikat ayah anda secara tidak sah dan menyerahkannya kepada pihak ketiga. Kata-kata penyiasat itu membuatkan Hannah berpeluh dingin. Ini bermakna perbuatannya dengan Brad telah terbongkar. Itu cuma.
Dan urus niaga haram menggunakan maklumat dalaman itu telah menjana keuntungan tidak sah kira-kira 0,8 juta. Ini jelas merupakan satu penipuan sekuriti. Angka 0,8 juta itu mengejutkan Hannah. Dia tidak tahu fail yang diberikannya kepada Brad digunakan untuk urus niaga sebesar itu. Dia menyangka ia hanya perkongsian maklumat perniagaan biasa. Saya tak tahu apa-apa. Brad Hunter yang cuma minta data itu. Brad Hunter sedang bekerjasama dengan kami dan dia menyatakan bahawa semua tanggungjawab terletak pada anda. Pada saat itu, dunia Hannah runtuh. Dia sedar bahawa Brad telah mengkhianatinya. Lelaki yang berkata dia mencintainya, yang berjanji akan mengahwininya, telah memerangkapnya dan meletakkan semua kesalahan ke atasnya. Tak mungkin. Brad cintakan saya. Walaupun Hannah menjerit putus asa, riak wajah penyiasat itu tidak berubah. Dia mengeluarkan dokumen lain dan terus menjelaskan, Encik Hunter mendakwa anda yang mula-mula mencadangkan urus niaga itu dan sebahagian besar keuntungan telah dipindahkan ke akaun luar negara anda. Akaun luar negara? Hannah tidak pernah membuka akaun seperti itu, tetapi dia tahu Brad mampu mencipta akaun palsu menggunakan namanya. Kini barulah dia sedar semuanya adalah perangkap yang dirancang dengan teliti. Sekarang anda perlu membuat pilihan, Cik Williams. Adakah anda akan bekerjasama atau anda akan menanggung semua tanggungjawab sendirian? Suara dingin penyiasat itu bergema di dalam bilik soal siasat. Buat pertama kalinya, Hannah sedar betapa naifnya dia. Dan fakta bahawa dia telah dipergunakan sepenuhnya oleh Brad. Malam itu, Hannah menghabiskan malam pertamanya di dalam sel penjara yang sejuk. Pakaian banduan berwarna oranye yang menggantikan sut juicy kuturinya menceritakan realitinya yang menyedihkan. Dia tidak percaya bahawa hanya beberapa jam yang lalu dia mengimpikan perkahwinan dan kini dia menjadi penjenayah berat. Ayah. Buat pertama kalinya, Hannah teringat akan ayahnya. Betapa kecewanya ayahnya apabila mendengar berita ini. Apakah kesannya terhadap Williams Group? Fakta bahawa semuanya adalah kerana kebodohannya sendiri menekan dadanya. Di luar, media sudah pun kecoh. Tajuk utama pewaris keluarga bangsawan ditahan atas tuduhan urus niaga dalaman menghiasi muka depan semua akhbar. Bersama gambar Hannah, berita kejatuhan harga saham Williams Group turut dilaporkan. Namun, tanpa Hannah sedari, seseorang sedang memerhatikan keadaannya dengan teliti. Lelaki yang sama yang menerima penghinaan daripadanya tidak lama dahulu, Rizal. Dia membaca artikel berita itu dengan riak wajah yang kompleks. Adakah ini peluang untuk membalas dendam? Atau adakah sudah tiba masanya untuk menegakkan keadilan? 4 hari telah berlalu sejak Hannah ditahan. Di dalam sel sejuk di penjara daerah Los Angeles, dia cuba menerima kenyataan. Perasaan putus asa yang tidak pernah dialaminya seumur hidup menekannya. Pakaian banduan berwarna oranye menjadi garis pemisah yang kejam antara masa lalunya yang gemilang dan masa kininya yang suram. Keadaan di dalam penjara jauh lebih teruk daripada yang dibayangkannya. Dinding berbau hapak, lantai konkrit yang sejuk dan suara-suara kasar banduan lain yang kedengaran dari sebalik jeriji besi semuanya seperti neraka baginya. Padahal hanya beberapa hari lalu, dia tidur di atas cadar sutera dan selimut kapas Mesir. Pada malam pertama, Hannah tidak dapat melelapkan mata. Katil yang keras dan selimut yang nipis tidak cukup untuk menahan kesejukan dan lebih-lebih lagi, pengkhianatan Brad terus bermain di fikirannya. Bagaimana bibir yang pernah membisikkan kata cinta itu boleh menjualnya? Lelaki yang mengajaknya memilih cincin perkahwinan rupa-rupanya sudah merancang untuk memerangkapnya. Ada pelawat. Suara pengawal penjara membuatkan Hannah bangun serta-merta. Secercah harapan muncul, mungkin ayahnya yang datang atau mungkin Brad datang untuk memberitahu semuanya adalah salah faham. Namun orang yang muncul di bilik lawatan sama sekali di luar jangkaannya. Ia adalah ketua pasukan peguam Williams Group, peguam John Parker, yang selama ini menjadi orang kanan ayahnya. Melihat riak wajahnya yang dingin, Hannah dapat merasakan yang terburuk akan berlaku. Cik Hannah, saya datang untuk menyampaikan pesanan pengerusi. Suara peguam Parker tidak lagi mesra seperti biasa. Seolah-olah dia berurusan dengan orang yang sama sekali asing. Apa kata ayah? Soalan Hannah yang bergetar dijawab Parker dengan teragak-agak. Tetapi tidak lama kemudian, dia membuka mulut dengan riak wajah yang dingin. Pengerusi telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Cik Hannah buat masa ini. Dan beliau akan memulakan prosedur untuk membatalkan hak pewarisan anda. Sejurus kata-kata itu diucapkan, dunia Hannah runtuh sekali lagi. Kenyataan bahawa ayahnya sendiri telah menyerah kalah terhadapnya menghancurkan hatinya. Betul ke ayah cakap macam tu? Saya nak jumpa dia dan jelaskan sendiri.
Pengerusi kini berada di hospital. Kejutan daripada insiden ini telah menyebabkan masalah jantung. Kepala Hannah terasa pening. Dia sedar bahawa kebodohannya telah menyejaskan kesihatan ayahnya. Harga saham Williams Group sudah jatuh separuh dan reputasi keluarga yang dibina selama berpuluh-puluh tahun runtuh dalam sekelip mata. Dan beliau juga minta saya sampaikan ini. Sampul surat yang diserahkan oleh Parker mengandungi kad kredit dan kad bank Hannah. Semuanya telah disekat. Kini Hannah tidak mempunyai wang untuk mengupah peguam atau membayar wang jaminan. Lebih baik Cik Hannah memohon peguam bela awam. Bersama nasihat dingin Parker, sesi lawatan itu berakhir. Hannah kembali ke selnya dan terduduk di lantai. Kenyataan bahawa dia kini benar-benar sendirian menusuk kalbunya. Malam itu buat pertama kalinya, Hannah merenung kembali masa lalunya. Segala perbuatannya yang memandang rendah dan menghina orang lain sepanjang hidupnya yang mewah terimbas kembali. Terutamanya kata-kata yang diucapkannya kepada lelaki dari Malaysia di pusat beli belah beberapa hari lalu terus bermain di fikirannya. Mengemis apa dekat sini? Nak aku kahwin dengan kau ke? Kini barulah dia sedar betapa angkuh dan kejamnya dia ketika itu. Lelaki itu juga adalah ahli keluarga yang disayangi seseorang, seorang insan yang mempunyai impian dan harapan. Tetapi bagi Hannah, dia hanyalah makhluk yang lebih rendah daripadanya. Pada hari kedua, Hannah mendapat peluang untuk menggunakan telefon awam di penjara, tetapi dia tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Rakan-rakannya sudah memutuskan hubungan, Brad adalah pengkhianat dan ayahnya terbaring di hospital. Akhirnya, Hannah menghubungi Jennifer, rakan sebiliknya semasa di kolej. Namun, suara Jennifer di hujung talian kedengaran dingin. "Hannah, kau telefon dari mana ni?" "Jenny, aku dalam kesusahan sekarang. Boleh kau tolong aku?" Selepas senyap seketika, jawapan Jennifer tiba. "Hannah, maaf, tapi aku sibuk dengan urusan aku. Dan terus terang, aku sangat kecewa dengan apa yang kau dah buat." Panggilan itu berakhir begitu sahaja. Hannah meletakkan gagang telefon sambil menangis teresak-esak. Kini dia sedar betapa palsunya semua hubungan yang mengelilinginya selama ini. Pada masa yang sama, di sebuah perpustakaan kecil di pusat bandar Los Angeles, Rizal sedang membaca artikel berita dengan teliti. Dia meneliti setiap berita yang berkaitan dengan penahanan Hannah. Dia juga mengumpul data mengenai Brad Hunter dan Hunter Investments. Matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Adakah ini peluang untuk membalas dendam atau masa untuk menegakkan keadilan? Apabila memikirkan penghinaan yang dilakukan Hannah terhadapnya, cukuplah dengan hanya melihat kejatuhannya. Namun ada sesuatu yang tidak kena. Rizal menggunakan pengalamannya untuk menganalisis kes itu. Struktur urus niaga dalaman, aliran wang dan corak tingkah laku Brad apabila semua digabungkan, kemungkinan besar Hannah hanya dipergunakan. Sudah tentu perbuatannya salah, tetapi penjahat sebenar adalah orang lain. Hunter Investments. Rizal menggumamkan nama itu. Sebenarnya, dia sudah lama tahu tentang keluarga Hunter. Mereka adalah salah satu kuasa di sebalik tabir yang menyebabkan kejatuhannya. Ketika itu, dia tidak mempunyai bukti kukuh untuk bertindak balas, tetapi mungkin dengan peluang ini, dia dapat mendedahkan segalanya. Rizal duduk di hadapan komputer perpustakaan dan mula mencari rekod urus niaga lampau Hunter Investments. Dia menggunakan rangkaian kenalannya dalam industri kewangan untuk mengumpul maklumat sulit. Dalam proses itu, fakta-fakta mengejutkan mula terdedah satu persatu. Hunter Investments telah memangsa banyak syarikat selama 10 tahun yang lalu. Mereka berulang kali menggunakan taktik merasuah atau mengugut orang dalaman untuk mendapatkan maklumat dan menggunakannya untuk keuntungan haram. Hannah hanyalah mangsa terbaru mereka. Dengan bukti ini, kes ini boleh diputar belit, gumam Rizal sendirian. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, dia mungkin boleh menyelamatkan Hannah dan pada masa yang sama mendedahkan jenayah sebenar keluarga Hunter. Tetapi masalahnya ialah motif. Kenapa dia perlu menolong wanita yang menghinanya? Rizal teringat pertemuannya dengan Hannah beberapa hari lalu. Sikap angkuh dan kata-kata penghinaannya masih terngiang-ngiang di telinganya. Namun, pada masa yang sama, dia juga teringat pandangan matanya. Dari luar, dia kelihatan angkuh, tetapi di sebaliknya, tersimpan kesunyian dan keresahan. Seorang anak yang mempunyai segalanya sejak kecil, tetapi tidak pernah merasai cinta sejati. Rizal menganalisis keadaan Hannah secara objektif. Dibesarkan di bawah perlindungan ibu bapa yang berlebihan, dia tidak pernah berpeluang untuk mengetahui dunia sebenar dan tidak hairanlah dia tertipu sepenuhnya oleh oportunis seperti Brad.
Rizal merenung kembali masa lalunya. Ketika dia berjaya di Wall Street, dia merasakan dirinya tidak jauh berbeza daripada Hannah. Ada masanya dia mabuk dengan wang dan kuasa, memandang rendah orang lain. Dan kini dia sedar bahawa keangkuhan itulah yang akhirnya membawa kepada kejatuhannya. Dendam dan keadilan. Di manakah garis pemisahnya? Rizal tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Jika dia membiarkan Hannah begitu sahaja, dia akan menjadi kambing hitam Brad dan menghabiskan masa yang lama di penjara. Tetapi jika dia menolongnya, bukan sahaja dia dapat menghukum penjahat sebenar, tetapi dia juga dapat melengkapkan dendamnya. Malam itu, Rizal berfikir panjang di dalam bilik sewanya. Di luar tingkap, lampu neon Los Angeles berkelip-kelip, tetapi fikirannya masih kusut. Namun, menjelang subuh, dia membuat keputusan. Dia akan menyelamatkan Hannah Williams. Bukan kerana dendam atau simpati, tetapi untuk menegakkan keadilan. Seminggu telah berlalu sejak Hannah ditahan. Kehidupan di penjara daerah Los Angeles adalah satu pendidikan realiti yang kejam baginya. Lo Cheng bangun pada pukul 5 pagi, lantai simen yang sejuk dan keras, serta kata-kata kesat dan pandangan mengancam dari banduan lain semuanya seperti neraka bagi seseorang yang terbiasa dengan sutera dan kasmir. Bilik perjumpaan peguam di penjara sentiasa dipenuhi dengan perbualan yang penuh keputusasaan. Hannah juga merasai kekecewaan berbanding harapan semasa pertemuan pertamanya dengan peguam bela awam. Peguam muda yang dibebani dengan terlalu banyak kes itu hanya meneliti kes Hannah secara sambil lewa dan memberikan nasihat yang realistik. Secara jujurnya, ini kes yang sukar untuk dimenangi. Buktinya terlalu jelas. Penilaian dingin peguam bela awam itu membuatkan Hannah kehilangan harapan terakhirnya. Dalam keadaan di mana dia dikambing hitamkan oleh pengkhianatan Brad, jika peguamnya sendiri menyerah kalah, tiada apa lagi yang tinggal untuknya. Tiba-tiba, pintu bilik perjumpaan terbuka dan seorang individu yang tidak dijangka muncul. Pada mulanya, Hannah tidak mengenalinya. Sut Armani yang ditempah khas, tali leher Hermes dan kasut buatan tangan Itali semuanya barangan mewah. Namun, apabila dia meneliti wajahnya, jantung Hannah seakan berhenti berdegup. Macam mana? Awak boleh ada di sini. Mendengar suara Hannah yang bergetar, Rizal tersenyum tenang. Wajahnya yang selekeh di bangku pusat beli belah seminggu lalu sudah tiada. Kini dia kelihatan seperti orang yang sama sekali berbeza. Saya Rizal bin Rahman. Mulai sekarang, saya akan mengendalikan pembelaan awak. Saat Rizal menyerahkan kad perniagaannya, Hannah semakin terkejut. Pada kad itu tertera, Rizal bin Rahman, JD Harvard Law School, Peguam Bela, Peguam Cara, New York. Lelaki yang dihina sebagai pengemis itu rupa-rupanya seorang peguam lulusan Harvard. Ini gurauan apa? Melihat reaksi keliru Hannah, Rizal dengan tenang duduk di kerusi. Dia meletakkan timbunan dokumen tebal di atas meja dan mula menjelaskan. Ini bukan gurauan. Saya memang mempunyai kelayakan sebagai peguam dan saya telah memutuskan untuk mengambil kes awak. Mendengar kata-kata Rizal, Hannah keliru. Mengapa lelaki yang dihina itu mahu menolongnya? Lebih-lebih lagi, sebagai peguam lulusan Harvard, yuran guamannya pasti mahal. Tapi, saya tak ada duit nak bayar yuran peguam. Ayah saya dah bekukan semua akaun. Kita bincang pasal duit kemudian. Yang penting sekarang ialah keluarkan awak dari sini. Kata-kata tegas, Rizal membuatkan Hannah terpinga-pinga. Namun, dalam keadaan terdesak, dia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Rizal membuka dokumen dan mula menganalisis kes itu secara mendalam. Mendengar penjelasannya yang profesional, riak wajah Hannah berubah menjadi kagum. Lelaki ini bukan peguam biasa. Dia memahami selok-belok struktur industri kewangan dan mekanisme urus niaga dalaman. Jika dilihat pada bukti yang dikemukakan oleh pendakwa raya, jelas ada bahagian yang dimanipulasi. Terutamanya dokumen berkaitan akaun luar negara. Rizal menunjuk satu persatu masalah dalam dokumen itu. Daya analisisnya setanding dengan pakar. Kini, Hannah mula menaruh harapan. Betul ke awak boleh tolong saya? Sudah tentu. Tapi ada syaratnya. Kata-kata Rizal membuatkan Hannah tegang. Apakah syaratnya? Mulai sekarang, awak mesti ikut semua arahan saya. Dan awak mesti beritahu saya semua yang awak tahu tentang Brad Hunter dan ayahnya secara jujur. Hannah teragak-agak seketika. Bercakap tentang Brad masih menyakitkan. Tetapi kini dia tahu bagaimana Brad telah mempergunakannya. Jadi dia akhirnya mengangguk. Baiklah, saya akan beritahu semuanya. Sejak hari itu, Rizal memulakan siasatan secara serius. Siang hari dia berulang-alik antara pejabat pendakwa raya dan mahkamah untuk meneliti dokumen dan pada waktu malam dia bertemu Hannah untuk mengesahkan butiran fakta.
Melihat persiapannya yang teliti, Hannah merasa semakin lega. Rizal menumpukan perhatian untuk menyiasat latar belakang Brad. Dia menjejaki satu persatu urus niaga, mencurigakan yang dilakukan oleh Hunter Investments sejak beberapa tahun lalu. Dalam proses itu, fakta-fakta mengejutkan terdedah. Brad telah menggunakan taktik yang sama sejak dahulu lagi. Mendekati wanita-wanita dari golongan atasan, menggunakan cinta sebagai umpan untuk mendapatkan maklumat sulit dan apabila timbul masalah, dia akan meletakkan semua kesalahan ke atas mereka. Hannah adalah mangsa kelimanya. Apa jadi pada wanita-wanita tu semua? Soalan Hannah dijawab Rizal dengan riak wajah yang pahit. Kebanyakannya diselesaikan di luar mahkamah. Keluarga mereka membayar sejumlah besar wang untuk menutup skandal itu. Mendengar itu, seluruh badan Hannah menggeletar kerana marah. Dia sedar betapa terancang dan kejamnya Brad. Rizal juga menjejaki bagaimana akaun luar negara Hannah diwujudkan. Dia menemui bukti bahawa Brad telah menggunakan maklumat peribadi Hannah untuk membuat dokumen palsu dan membuka akaun atas namanya. Dengan bukti ini, kita boleh memenangi kes ini. Kata-kata yakin Rizal membuatkan Hannah tersenyum buat pertama kalinya. Tetapi pada masa yang sama, timbul rasa ingin tahu. Saya betul-betul nak tahu, awak ni sebenarnya siapa? Kenapa awak tolong saya? Soalan Hannah membuatkan Rizal terdiam seketika. Dia memandang keluar tingkap dan perlahan-lahan membuka mulut. Dulu saya bekerja di Wall Street sebagai naib presiden di Goldman Sachs. Kata-kata itu mengejutkan Hannah sekali lagi. Goldman Sachs adalah salah satu bank pelaburan terkemuka di Wall Street. Tetapi pada tahun 2000, apabila gelembung.com meletus, saya kehilangan segalanya. Dan di sebalik semua itu, adalah ayah teman lelaki awak. Kata-kata Rizal membuatkan Hannah sesak nafas. Tak mungkin ayah Brad terlibat dalam kejatuhan Rizal. Hunter Senior menggunakan pelbagai cara untuk menjatuhkan dana Asia yang saya uruskan ketika itu. Dia menyebarkan maklumat palsu dan merasuah pelabur untuk menarik balik dana mereka. Mendengar penjelasan Rizal, semua kepingan teka-teki mula bercantum. Jadi itulah sebabnya Rizal mahu menolongnya. Untuk membalas dendam. Jadi, saya ni cuma alat untuk dendam awak? Soalan cemas, Hannah dijawab Rizal dengan gelengan kepala. Pada mulanya, itulah niat saya. Tetapi sekarang berbeza. Awak adalah mangsa keluarga Hunter. Sama seperti saya, hidup awak hancur kerana ketamakan mereka. Kata-kata ikhlas Rizal membuatkan Hannah merasa lega. Dan pada masa yang sama, dia merasa bersalah. Walaupun dia telah menghinanya, Rizal tetap menolongnya. Saya betul-betul minta maaf atas kata-kata saya hari itu. Sudahlah. Yang penting sekarang ialah apa yang akan berlaku selepas ini. Rizal menerima permintaan maaf Hannah dengan tenang. Tetapi jauh di lubuk hatinya, perasaan yang kompleks bercampur baur. 2 hari kemudian, Rizal akhirnya menemui bukti yang muktamad. Rekod bank yang membuktikan bahawa penerima sebenar keuntungan daripada urus niaga yang dijalankan oleh Brad menggunakan Hannah adalah orang lain. Bukti jelas bahawa semua wang telah disalurkan ke akaun rahsia keluarga Hunter. Sekarang masa untuk serangan balas. Mata Rizal penuh dengan keyakinan. Dendam yang telah lama dirancangnya akhirnya akan bermula. Tetapi ini bukan sekadar dendam peribadi, ia juga adalah usaha untuk menegakkan keadilan. Hannah kini faham sepenuhnya bahawa Rizal bukan sekadar peguam biasa. Dia adalah pakar yang lebih mengetahui selok-belok kegelapan dunia kewangan berbanding sesiapa pun. Dan pada masa yang sama, dia juga adalah mangsa seperti dirinya. Dan yang paling penting, dia adalah seorang yang tahu apa itu keadilan sejati. Dewan Mahkamah Persekutuan Los Angeles dipenuhi dengan ketegangan. Hari perbicaraan Hannah Williams telah bermula. Media sudah pun menyediakan tajuk utama yang sensasi seperti kejatuhan pewaris keluarga bangsawan dan galeri awam dipenuhi dengan pandangan ingin tahu. Semua orang menganggap Hannah bersalah. Di pihak pendakwaan, Peguam Persekutuan Veteran Michael Roberts tampil ke hadapan. Dia mempunyai rekod cemerlang dalam mendakwa kes Enron dan WorldCom dengan jayanya. Media sudah pun meramalkan kemenangannya. Kisah golongan elit seperti Hannah diadili adalah bahan yang sempurna untuk meredakan kemarahan orang ramai. Namun, apabila Rizal muncul di bangku pembelaan, suasana Dewan Mahkamah berubah secara halus. Dengan sut biru gelap yang ditempah khas dan sikap yang yakin semasa menyusun dokumen, penampilannya tidak ubah seperti rakan kongsi di firma guaman terkemuka. Sesiapa pun boleh melihat dia bukan orang biasa. Peguam bela, sila perkenalkan diri anda.
Atas permintaan hakim, Rizal berdiri. Rizal bin Rahman, lulusan Harvard Law School, ahli Badan Peguam New York. Pengenalannya yang ringkas tetapi berwibawa itu membuatkan galeri awam berbisik-bisik. Fakta bahawa seorang peguam lulusan Harvard mengendalikan kes seperti ini adalah sesuatu yang tidak dijangka. Pendakwa Roberts tersenyum santai sambil membacakan pertuduhan. Bukti yang menunjukkan kesalahan Hannah kelihatan sempurna. Keterangan Brad, rekod urus niaga akaun luar negara dan dokumen sulit yang diambil oleh Hannah sendiri semuanya menunjuk ke arah kesalahannya. Defendant Hannah Williams telah membocorkan rahsia syarikat ayahnya untuk keuntungan peribadi. Ini adalah satu tindakan penipuan sekuriti yang jelas. Hujah logik pendakwa Roberts membuatkan galeri awam mengangguk setuju. Namun, Rizal langsung tidak cemas. Malah, dia dengan tenang mencatat sambil menganalisis hujah pihak lawan. Saksi pertama pendakwaan Brad naik ke kandang saksi. Dia memberi keterangan mengikut skrip yang telah disediakan dengan sempurna. Bahawa Hannah yang mula-mula mencadangkan urus niaga itu dan mengetuai semua perancangan. Lakonan Brad sangat meyakinkan. Dia kelihatan seperti mangsa sebenar. Hannah yang mula-mula mencadangkan untuk menjual maklumat syarikat ayahnya. Mendengar keterangan Brad, Hannah menggenggam penumbuknya kerana marah. Namun, Rizal tetap tenang. Dia memerhatikan Brad dengan tajam sambil menunggu peluang untuk membalas. Akhirnya, tiba giliran Rizal untuk soal balas. Dia perlahan-lahan berdiri dan memandang Brad. Pada ketika itu, udara di Dewan Mahkamah menjadi tegang. Encik Hunter, sejak bila anda mula berpacaran dengan defendant? Sekitar Disember tahun lepas. Jadi, kira-kira 10 bulan. Dalam tempoh itu, adakah anda pernah bercakap tentang perkahwinan? Brad teragak-agak seketika. Dia tidak tahu ke mana arah soalan ini. Ya, pernah. Rizal mengangguk dan melemparkan soalan seterusnya. Menarik. Tetapi Encik Hunter, adakah anda tahu apakah persamaan wanita-wanita yang pernah anda pacari sejak 3 tahun lalu? Pendakwa Roberts bangun serta-merta. Bantahan, Yang Arif, soalan ini tidak relevan, namun hakim menggelengkan kepalanya. Saya rasa ia relevan. Sila teruskan. Rizal tersenyum sambil mengeluarkan dokumen. Dia berpaling ke arah galeri awam dan berkata, mereka semua adalah pewaris syarikat gergasi. Dan kesemua mereka didakwa atas tuduhan membocorkan maklumat sulit selepas menjalinkan hubungan dengan Encik Hunter. Dewan Mahkamah mula riuh. Wajah Brad menjadi pucat. Rizal terus mengemukakan bukti-bukti mengejutkan. Taktik serupa yang pernah dilakukan oleh Brad pada masa lalu dan fakta bahawa setiap kali dia meletakkan semua kesalahan ke atas wanita-wanita itu. Mahkamah semakin dikuasai oleh Rizal dan ini adalah bukti yang muktamad. Apa yang dipaparkan oleh Rizal di skrin besar ialah rekod urus niaga bank. Bukti jelas bahawa wang yang masuk ke akaun luar negara atas nama Hannah sebenarnya disalurkan ke akaun rahsia keluarga Hunter. Defendant tidak mengambil 1 sen pun. Semua wang itu diambil oleh keluarga Hunter. Saat bukti ini didedahkan, Dewan Mahkamah menjadi gempar. Brad yang panik cuba bangun dari kandang saksi tetapi terhuyung hayang. Wajah pendakwa Roberts juga menjadi pucat. Rizal tidak berhenti di situ. Dia mempunyai gambaran yang lebih besar. Yang Arif, mangsa sebenar dalam kes ini ialah Hannah Williams. Dia hanya dipergunakan dengan umpan cinta. Hujah penutup Rizal menguasai seluruh Dewan Mahkamah. Logiknya sempurna dan buktinya jelas. Tiada lagi keraguan. Hakim segera mengeluarkan waran tangkap untuk Brad Hunter dan semua pertuduhan terhadap Hannah digugurkan. Dewan Mahkamah dipenuhi dengan tepukan gemuruh. Defendant Hannah Williams dibebaskan serta-merta. Saat hakim menjatuhkan hukuman, Hannah memandang Rizal dengan riak wajah tidak percaya. Dia benar-benar bebas. Namun kejutan yang lebih besar adalah sesuatu yang lain. Melihat Brad digaris semasa keluar dari Dewan Mahkamah, perasaan Hannah bercampur bau. Fakta bahawa lelaki yang pernah dicintainya telah mempergunakannya dengan begitu kejam masih menyakitkan. Dah selesai ke? Soalan Hannah dijawab Rizal dengan gelengan kepala. Ini baru permulaan. Musuh sebenar kita masih ada di luar sana. Mata Rizal menyiratkan rancangan yang lebih besar. Brad hanyalah ikan kecil. Ikan yang sebenar adalah Hunter Senior. Malam itu berita mengenai kes ini mendominasi semua saluran. Tajuk utama pewaris bangsawan tidak bersalah, anak jutawan ditahan menghiasi semua stesen televisyen. Namun, hati Hannah sendiri bercampur baur. Walaupun dia telah bebas, banyak juga yang telah hilang. Hubungannya dengan ayah, persahabatannya dengan rakan-rakan dan yang paling penting, dirinya yang naif. Semuanya telah berubah kerana insiden ini.
Awak tak menyesal? Apabila Hana bertanya kepada Rizal, dia terdiam seketika. Dendam saya baru bermula. Tetapi awak kini bebas. Itu sudah cukup. Kata-kata Rizal mempunyai makna yang mendalam. Dia telah menyelamatkan Hannah, tetapi tujuan sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Dan untuk mencapai tujuan itu, perjalanannya masih jauh. 3 hari selepas Brad ditahan, seluruh Los Angeles digemparkan dengan berita mengejutkan. FBI menyerbu ibu pejabat Hunter Investments. Serbuan yang bermula pada pukul 6 pagi itu berterusan sehingga petang dan berpuluh-puluh kotak berisi dokumen dimuatkan ke dalam trek. Tirai siasatan penipuan kewangan terbesar dalam sejarah Wall Street telah dibuka. Rizal memerhatikan semua situasi ini dengan tenang. Bukti-bukti yang dikumpulkannya selama beberapa bulan lalu telah diserahkan kepada FBI. Ia adalah fail lengkap yang mengandungi butiran semua jenayah yang dilakukan oleh keluarga Hunter selama 15 tahun. Urus niaga dalaman, manipulasi korporat, penipuan pelabur, malah rasuah semuanya direkodkan dengan terperinci. Di kediaman Hunter Senior, satu mesyuarat tergempar sedang diadakan. Walaupun dia sentiasa yakin sepanjang hidupnya, kali ini dia panik. Penangkapan anaknya Brad sudah cukup mengejutkan, tetapi masalah yang lebih besar ialah FBI telah mula menyiasat jenayah lampaunya. Siapa yang kumpul semua maklumat ni? Hunter Senior menjerit kepada peguam dan penasihatnya, tetapi tiada siapa yang dapat memberikan jawapan yang jelas. Tidak ramai orang yang mampu menghasilkan bahan siasatan yang begitu teliti dan sistematik. Ia memerlukan seseorang yang memahami selok-belok industri kewangan dan pada masa yang sama memahami prosedur undang-undang dengan sempurna. Rizal tersenyum sambil membaca surat khabar di sebuah kafe di Beverly Hills. Berita serbuan ke atas Hunter Investments menghiasi muka depan. Semua yang dirancangnya berjalan dengan lancar. Tetapi ini baru permulaan. Hannah menghabiskan masanya yang keliru di sebuah hotel. Walaupun secara undang-undang dia bebas, dia masih tidak dapat menghubungi ayahnya dan semua akaunnya masih dibekukan. Lebih-lebih lagi proses menyedari betapa naifnya dia amat menyakitkan. Dia membaca surat khabar yang diberikan oleh Rizal dan memerhatikan kejatuhan keluarga Hunter. Berita bahawa ayah Brad juga disiasat oleh FBI menimbulkan perasaan yang bercampur bau. Di satu pihak, dia merasa puas, tetapi di pihak lain, semuanya berlaku terlalu cepat sehingga dia merasa pening. 2 hari kemudian, satu lagi bom meletus. Hunter Senior ditahan secara tergempar. Tuduhannya ialah penipuan sekuriti secara terancang dan pengubahan wang haram. FBI mengumumkan bahawa mereka telah menemui dana haram sebanyak 2 bilion di dalam akaun rahsia yang dikendalikannya. Jenayah kewangan terancang selama 30 tahun telah terbongkar sepenuhnya. Taklimat penyiasat FBI itu mengejutkan dunia kewangan. Fakta bahawa keluarga Hunter bukan sekadar terlibat dalam urus niaga dalaman tetapi mengendalikan satu sindiket jenayah besar telah terbongkar. Mangsa mereka mencecah ratusan orang dan kerugian dianggarkan berbilion dolar. Rizal memerhatikan semua proses ini secara senyap dan merasa puas. Kesakitan dan keputusasaan yang dialaminya semasa kejatuhannya kini dirasai oleh keluarga Hunter. Tetapi dia juga tahu ini bukan sekadar dendam peribadi. Ia adalah proses di mana ramai mangsa mencari keadilan. Adegan penangkapan Hunter Senior disiarkan secara langsung di semua saluran TV. Gambaran dia yang sepanjang hidupnya menikmati kuasa dan kekayaan, digari dan berjalan dengan kepala tertunduk, sangat simbolik. Ramai orang merasa puas melihat adegan ini. Di pejabat pengerusi Williams Group, ayah Hannah menonton TV dengan perasaan yang bercampur baur. Walaupun dia telah mendengar berita bahawa anaknya dibebaskan tanpa syarat, dia masih belum menghubunginya. Perasaan ego dan rasa bersalah bercampur aduk. Tuan pengerusi telah terbukti sepenuhnya bahawa Cik Hannah tidak bersalah. Laporan setiausahanya membuatkan pengerusi Williams mengeluh panjang. Dia sedar betapa terburu-burunya dia menyerah kalah terhadap anaknya. Tetapi luka itu sudah terlalu dalam. Hannah menunggu panggilan ayahnya di bilik hotel. Masalah undang-undangnya telah selesai, tetapi hubungannya dengan keluarga masih renggang. Lebih-lebih lagi, dia memerlukan masa untuk merenung kenaifan dan keangkuhannya. Rizal merasakan sudah tiba masanya untuk mendedahkan identiti sebenarnya kepada dunia. Dia menawarkan temu bual eksklusif kepada sebuah agensi berita utama. Sudah tiba masanya untuk memberitahu siapa dalang sebenar yang mendedahkan jenayah keluarga Hunter. Nama saya Rizal bin Rahman.
Saya bekas naib Presiden Goldman Sachs dan saya adalah mangsa langsung jenayah keluarga Hunter. Temu bual Rizal mengejutkan semua media. Identiti pemberi maklumat yang selama ini menjadi misteri telah terbongkar. Yang lebih mengejutkan ialah fakta bahawa dia juga telah menjadi peguam bela Hannah. Saya bermula dengan niat untuk membalas dendam, tetapi saya mahu mengakhirinya dengan menegakkan keadilan. Kata-kata Rizal menyentuh hati ramai orang. Dia dipuji kerana telah mengatasi dendam peribadi untuk menegakkan keadilan sosial. Kejatuhan keluarga Hunter bukan sekadar kehancuran sebuah keluarga. Ramai ahli politik dan ahli perniagaan korup yang bersekongkol dengan mereka turut disiasat. Ia seperti kesan domino. Brad, di dalam penjara mendengar berita penangkapan ayahnya dan merasa putus asa sepenuhnya. Sepanjang hidupnya dia bergantung pada kuasa ayahnya dan kini semuanya runtuh dalam sekelip mata. Barulah dia sedar betapa ramai orang yang telah dizaliminya, tetapi sudah terlambat. Hannah menonton temu bual Rizal dan merasakan emosi yang baru. Lelaki yang menyelamatkannya bukan sekadar peguam biasa, tetapi wira sebenar yang menentang keluarga Hunter. Pada masa yang sama, dia juga sedar betapa bodohnya dia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peguam saya, Rizal bin Rahman. Hannah juga mengadakan sidang akhbar untuk memohon maaf dan mengucapkan terima kasih secara rasmi. Terutamanya, dia memohon maaf dengan tulus atas perbuatannya menghina Rizal pada masa lalu. Rizal menonton permohonan maaf Hannah di TV dengan perasaan yang bercampur baur. Dendamnya telah terlaksana, tetapi dalam proses itu, dia belajar banyak perkara. Bahawa pengampunan lebih berkuasa daripada kebencian dan keadilan lebih berkuasa daripada dendam. Hunter Investments akhirnya muflis dan semua asetnya digunakan untuk membayar pampasan kepada mangsa. Rizal juga dapat mendapatkan kembali wang pelaburnya yang telah hilang. Lebih-lebih lagi, dia mendapat peluang untuk memohon maaf dengan tulus kepada mereka. Apabila semua insiden ini berakhir, Rizal memperoleh pengajaran terbesar dalam hidupnya. Kemenangan sejati bukanlah dengan menjatuhkan lawan, tetapi dengan membetulkan apa yang salah. Dan pertemuan dengan seorang insan bernama Hannah dalam proses itu juga menjadi satu peluang pembelajaran yang berharga baginya. 2 bulan telah berlalu sejak kejatuhan keluarga Hunter selesai sepenuhnya. Los Angeles perlahan-lahan kembali tenang dan kes ini tercatat dalam sejarah industri kewangan sebagai contoh penegakan keadilan yang akan dikenang. Namun bagi watak-watak utama cerita ini, satu permulaan baru menanti. Rizal sekali lagi berada di persimpangan hidup. Dendamnya telah terlaksana dan keadilan telah ditegakkan. Kini, yang tinggal baginya ialah mencari impian sebenarnya. Wang pelabur yang diperoleh kembali daripada keluarga Hunter telah dikembalikan kepada pemilik asal dan ucapan terima kasih yang tulus yang diterimanya dalam proses itu menghangatkan hatinya. Rizal, terima kasih banyak-banyak kerana awak, keluarga kami dapat bangkit semula. Ketika menerima ucapan terima kasih yang penuh air mata daripada imam kampungnya, Rizal merasai pencapaian yang sebenar. Dia telah mendapatkan semula nilai yang tidak dapat dibeli dengan wang. Hannah menghabiskan beberapa bulan terakhir merenung dirinya. Hubungannya dengan ayah masih belum pulih sepenuhnya, tetapi mereka perlahan-lahan membuka hati masing-masing. Lebih-lebih lagi, dia sedar betapa dia telah hidup dalam keistimewaan dan berusaha untuk mengubahnya. Di pejabat pengerusi Williams Group, pertemuan yang berhati-hati antara ayah dan anak berlaku. Terdapat kejanggalan dan rasa bersalah di antara mereka berdua yang bertemu selepas beberapa bulan. Namun cinta mereka antara satu sama lain tidak berubah. Ayah, Hannah betul-betul salah. Hannah terlalu bodoh. Permohonan maaf tulus Hannah membuatkan mata pengerusi Williams berkaca-kaca. Dia dapat merasakan bahawa anaknya telah benar-benar matang melalui dugaan yang dihadapinya. Ayah pun minta maaf sebab tak ada di sisi kamu masa kamu paling perlukan. Perdamaian antara bapa dan anak itu berlaku secara senyap tetapi penuh emosi. Ia adalah saat yang menunjukkan bahawa kadang-kadang dugaan membuatkan seseorang lebih kuat dan hubungan lebih mendalam. Hannah kini bekerja sebagai pelatih di syarikat ayahnya, belajar seluk-beluk perniagaan dengan betul. Tidak seperti dahulu, dia tidak mendapat layanan istimewa dan bermula dari bawah seperti pekerja lain. Pada mulanya sukar, tetapi lama-kelamaan dia mula menemui keseronokan dalam bekerja. Hannah, laporan awak hari ini bagus sekali. Setiap kali menerima pujian daripada rakan sekerja, Hannah merasai pencapaian yang sebenar. Dia baru tahu betapa memuaskannya diiktiraf atas kebolehannya sendiri, bukan kerana wang atau status. Rizal memulakan cabaran baru.
Dia memutuskan untuk menubuhkan sebuah badan bukan untung yang menyediakan perkhidmatan guaman untuk golongan kurang bernasib baik. Dia mahu menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya kepada masyarakat. Terutamanya, dia mahu menumpukan perhatian untuk membantu mangsa penipuan kewangan. Kewangan yang adil, dunia yang saksama, slogan yang dikemukakan oleh Rizal mendapat simpati ramai orang. Peguam dan pakar kewangan yang sehaluan menyertai organisasinya sebagai sukarelawan. Walaupun pendapatannya jauh lebih rendah daripada yang diperolehnya di Wall Street dahulu, dia lebih bahagia berbanding sebelum ini. Pada suatu petang musim luruh yang hangat, Rizal dan Hannah secara kebetulan bertemu di pusat beli belah Beverly Hills yang terkenal itu, tempat di mana segalanya bermula. Kedua-duanya teringat hari itu dengan riak wajah yang kompleks. Saya betul-betul minta maaf pasal hari itu. Saya terlalu angkuh. Hannah sekali lagi memohon maaf dengan tulus. Walaupun penghinaan pada hari itu akhirnya menjadi titik tolak yang menyelamatkannya, dia masih merasa sangat bersalah. Sudahlah, malah saya berterima kasih. Kerana awak, hidup saya menemui hala tuju yang baru. Jawapan hangat Rizal membuatkan Hannah merasa lega dan pada masa yang sama, dia merasa hormat. Peribadinya yang bukan sahaja memaafkan orang yang menghinanya, tetapi juga mengucapkan terima kasih, sangat mengagumkan. Boleh tak? Kalau saya jadi sukarelawan di organisasi awak, saya pun nak buat sesuatu yang bermakna. Cadangan Hannah mengejutkan Rizal seketika, tetapi tidak lama kemudian, dia tersenyum dan mengangguk. Sudah tentu, pengalaman awak juga akan banyak membantu mangsa-mangsa lain. Begitulah mereka berdua mengatasi luka masa lalu dan menjadi rakan seperjuangan yang baru. Perubahan yang menakjubkan di mana musuh menjadi sekutu dan penghinaan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan. Beberapa bulan kemudian, Pusat Guaman Rizal menjadi sebuah institusi penting yang tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat setempat. Di sana, Hannah menemui makna hidup yang baru dengan memberi kaunseling dan membantu mangsa penipuan kewangan. Walaupun sangat berbeza daripada kehidupan mewahnya dahulu, ia adalah kehidupan yang jauh lebih memuaskan. Brad dijatuhkan hukuman penjara jangka panjang dan Hunter Senior juga menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Namun, semua mangsa jenayah mereka mendapat pampasan yang sewajarnya. Keadilan mungkin lambat, tetapi akhirnya ia ditegakkan. Williams Group, berikutan insiden ini, menjadi lebih telus dan beretika dalam pengurusannya. Ayah Hannah menjadikan dugaan yang dihadapi anaknya sebagai pengajaran untuk memperbaiki tadbir urus syarikat. Dan Hannah sedang bersedia untuk suatu hari nanti mewarisi syarikat ini dan menjadikannya sebuah syarikat yang lebih baik. Pada suatu petang, Rizal duduk sendirian di bangku pusat beli belah tempat mereka pertama kali bertemu. Kali ini, dia tidak memakai pakaian lusuh, tetapi sut yang kemas dan bukan sandwich kedai serbanika, tetapi kopi panas yang dinikmatinya. Semuanya telah berubah, tetapi tempat itu masih mempunyai makna yang istimewa baginya. Semuanya saling berkaitan, gumam Rizal sendirian. Jika bukan kerana penghinaan Hannah, dia mungkin akan terus merosot. Tetapi penghinaan itu mencetuskan kemarahan. Kemarahan membawa kepada dendam dan dendam akhirnya memuncak menjadi penegakan keadilan. Dan dalam proses itu, dia dapat menemui dirinya yang sebenar. Hannah juga, jika bukan kerana pengkhianatan Brad, mungkin akan hidup dalam keistimewaan itu seumur hidup. Tetapi melalui dugaan, dia dapat benar-benar matang dan kini dia menjalani kehidupan yang bermakna dengan menolong orang lain. Kadang-kadang, luka terbesar dalam hidup menjadi titik permulaan rahmat terbesar. Pada saat dihina, baik Rizal mahupun Hannah tidak pernah membayangkan pengakhiran yang menanti mereka. Namun, mereka dengan cara masing-masing berjaya mengatasi dugaan, menjadi insan yang lebih baik dan memulakan hidup yang baru. Sehingga kini, di suatu tempat di Los Angeles, Rizal masih berjuang untuk keadilan dan Hannah masih belajar apa itu kejayaan sejati. Dan kisah mereka menjadi pengajaran kepada ramai orang tentang pengampunan, pertumbuhan dan apa itu keadilan sejati. Kadang-kadang, kita juga tergoda untuk menilai atau memandang rendah seseorang secara terburu-buru. Tetapi jika kita mengingati kisah ini, kita akan sedar betapa bahayanya menilai seseorang dari penampilan luaran. Dan nilai sebenar bukan terletak pada wang atau status, tetapi pada kemanusiaan dan rasa keadilan. Kisah Rizal dan Hannah berakhir di sini, tetapi kisah kita semua terus berjalan. Bagaimana anda akan melayan orang yang anda temui hari ini dan pilihan apa yang akan anda buat semuanya bergantung pada anda. Kerana satu kebaikan kecil boleh mengubah hidup seseorang dan satu penghinaan kecil boleh membawa akibat yang tidak dijangka.